Proton Pesona akan dihentikan pengeluaran bermula tahun 2026. Saya rasa bukan saya je yang mula berfikir mana hala tuju Proton Pesona selepas pelancaran Proton Saga. Iyalah, kereta lagi murah, lengkap dengan fungsi ADAS yang mana Proton Pesona langsung tak ada fungsi ADAS. Dan Proton Pesona ni juga adalah salah satu model True Proton. Maksudnya Pesona ni, Proton sendiri yang bina dari segi enjin dan juga platform, dan bukan model rebatch daripada Geely. Proton Pesona ni pun sebenarnya dah ada sejak tahun 2016 dan enjin Campro yang ada pada Proton Pesona ni bukanlah enjin yang paling efisien. Jadi dah sampai masa juga untuk enjin Campro ni ditamatkan pengeluaran. Ada beberapa spekulasi yang mengatakan Proton akan keluarkan model sedan atau hatchback yang baru. Cuma buat masa sekarang belum ada info rasmi. Tapi yang pasti, platform AMA yang digunakan oleh Proton Saga memang boleh menjadi satu platform untuk membangunkan model-model lain. Jadi, that's the end of an era untuk Proton Pesona. Nama Pesona ni sebenarnya dah digunakan pada Proton Wira untuk pasaran ekspor. Jadi, kalau kita tengok barisan model Proton sekarang selepas Pesona ditamatkan pengeluaran, Saga sahajalah satu-satunya model Proton yang bukan rebatch daripada Geely. Tapi kita dah mula nampak hala tuju baru Proton. Sekarang ni mereka agak agresif dengan pengeluaran model-model terbaru. Sayang memang sayang, tak ada lagi enjin Campro, hilang lagi satu model True Proton. Tapi teknologi yang lama bukanlah perkara yang efisien pada hari ini. Itulah cerita dia untuk Proton Pesona. Apa pandangan korang?